Itu kata Ibn Mubarak berkenaan dengan sapu khuf ni. Kemudian kalau kita tengok dari segi hikmahnya pun, agama kita ni nak bagi kemudahan, kesenangan kepada kita. Apa yang kita menyusah-nyusah? Apa yang kita menyusah-nyusah? Ini nak bagi kesenangan. Supaya kita kata dalam perjalanan boleh jamak, boleh qasar. Macam dia nak bagi kemudahan kepada kita. Mujur lah. Supaya juga ni dah sejuk, tak sampai pecah, pakai sapu pada dah. Mujur lah. Kenapa nak pertikai lagi? Dah bagus tu. Di sini nampak hikmah agama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu nyata waktu itu. Allah SWT mahukan kemudahan kepada kamu. Dia tidak nak susah, payah kepada kamu, tidak. Di antara bukti kemudahan yang dikehendaki oleh agama untuk kita, itu sapu khuf. Sapu khuf. Selain daripada banyak-banyak lagi yang lain. Baiklah. Mughirah bin Syu'bah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Aku pun ada bersama dia dalam Ghazwat Tabuk. Pergi sebelum fajar. Pergi ke satu arah lah. Aku pun pergi juga bersama dia. Tu dia lah, untuk berkhidmat kepadanya. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni dia ambil berat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak pergi ke situ, nak pergi ke mana? Dia turut pergi. Takut-takut ada kesusahan, ada keperluan Nabi, dia boleh bantu. Ataupun Nabi SAW mungkin terdedah kepada bahaya ke, dia boleh selamatkan. Dia sanggup mengorbankan diri kerana Nabi SAW. Itu cara sahabat. Dia pun begitu. Nabi SAW pun menurunkan untanya, pergi itu dengan unta. Lepas tu bila sampai satu tempat tu, dia pun dudukkan unta dia. Dia pun pergi ke tempat sunyi lah. Lepas tu dia mari. Saya pun tuai air ke tangan dia daripada bekas kulit, untuk isi air. Dia pun ambil air semai. Dia tidak larang, dia tidak marah. Ini menunjukkan boleh khidmat itu. Orang muda khidmat kepada orang tua, anak murid khidmat kepada tok guru, anak khidmat kepada ayah, boleh itu. Dan itu termasuk dalam sifat yang baik lah, akhlak yang baik. Nabi SAW tidak larang. Dan dalam air semaya ni, kalau sekadar orang tutuan kita ambil air semaya, itu tak apa lagi. Walaupun setengah ulama mengatakan makruh, tetapi ramai ulama mengatakan tidak makruh. Sebab apa? Nabi SAW bukan sekali buat lagu ni menunjukkan tidak makruh. Boleh sekadar tuan air tu. Walaupun tidak uzur pun, tidak sakit, tidak uzur pun, orang nak khidmat, bolehlah lagu tu. Faghasala kaffai, Nabi SAW pun basuh dua tangan dia, kemudian basuh muka, kemudian dia nak menyingsing lengan dia, nak tarik kau ni lah, nak tarik kau ni, nak buat gitu, nak buka gitu, tak boleh, pasal kemah. Bila tak boleh, payah nak singsing tu, nak lipat tu, dia apa tu, waktu bik tangan kut dalam, ni masuk kut dalam. Kalau buat betul gitu, mudah sikit masuk. Kalau nak singsing tu, nak lipat tu, payah, pasal lengan baju tu sempit sangat, ketat. Daripada sini juga sebahagian daripada ulama mengatakan dalam perjalanan ni elok, berdasarkan hadis ni kita pakai ketat sikit. Sebab Nabi SAW pakai ketat, dan pakai kemah, sebab mudah nak pergi mari, itu mudah. Nak pergi mari itu mudah. Kalau dalam keadaan biasa tidak gitu. Ini sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan keadaan. Misalnya kita kata kalau negeri yang sejuk, memang nak pada ketat tu, kalau longgar, kalau luar masuk angin tu pun sejuk dah. Tapi kalau negeri hak panas, memang sesuai lah. Kalau luar, lengan baju luar, sesuai, lega. Tapi kalau sejuk, ini sesuai dengan keadaan. Termasuk keadaan tadi, iaitu perjalanan kita tu lagu mana. Kalau perjalanan tu selesa, tak ada apa, boleh kita nak pakai kain, kau nak gapo perjalanan tu. Tapi kalau perjalanan setengah-setengah negeri tu, bah dia pun tak berhenti, pakai slow, kita kena lompat. Nak berhenti pun tak berhenti, pakai slow gitu, kita kena lompat. Kalau pakai kain tak kurang sesuai di situ.
Jadi tengoklah keadaan sesuai, apa mana yang sesuai, kita pakai yang sesuai lah. Kalau pakai kain di situ boleh jadi rebah, boleh jadi rebah. Jadi kita kena tengoklah masalah pakaian ini mengikut hak sesuai lah dengan keadaan. Lepas tu dia pun basuh tangan hingga ke siku dan sapu kepala. Lepas tu sapu khuf, tawadda'a ala khuffai, yang diambil air semaya atas khuf dia, yang ini dengan menyapu khufnya. Kemudian dia pun naik kenderaan dia, kami pun pergi jumpa dengan orang ramai, sahabat-sahabat lah yang telah pun bersembahyang. Mereka kedepankan Abdul Rahman bin Auf untuk jadi imam. Abdul Rahman pun sembahyang ketika waktu sudah betul-betul masuk lah. Dan Abdul Rahman, kami dapati Abdul Rahman telah pun bersembahyang 1 rakaat. Atau kalau kita nak mengikut zahir ni, telah rokok dah 1 rokok. Biasanya seperti kata tadilah, dengan arti 1 rakaat sembahyang, bukan makna rokok saja. Kalau terima rokok pun tidak salah juga, boleh juga sampai ke peringkat rokok dah lah. Bukan maknanya masih dalam qiyam lagi, tidak, tapi sudah rokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan dia masuk dalam saf orang-orang Islam, orang lain, dan dia bersembahyang di belakang Abdul Rahman bin Auf rakaat yang kedua. Ini menunjukkan Abdul Rahman bin Auf ini seorang sahabat yang sangat istimewa. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di belakang dia. Sembahyang di belakang dia ni. Sebab itulah di kalangan sahabat di zaman Sayyidina Umar itu, di antara yang dilantik, di antara yang dicalonkan untuk menjadi khalifah, Abdul Rahman. Dan dia ni di antara yang penting, cuma dia tarik diri sendiri. Kalau tidak, dia tu mengikut pandangan sahabatnya di antara yang layak lah. Dia tarik diri sendiri. Bila sampai kepada 3 orang, tinggal dia, Sayyidina Ali dan Uthman, dia tarik diri. Tinggal 2 sajalah, Uthman dengan Ali. Inilah menunjukkan keistimewaan dia tu. Lepas tu bila Abdul Rahman bin Auf beri salam, Nabi SAW pun bangun dalam sembahyang dia tu. Moga baru sembahyang 1 rakaat kan, bangun dalam sembahyang. Islam pun terkejut tengok. Mereka pun banyak tasbih li'annahum sabaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salah, kerana mereka telah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Sepatutnya mana yang sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian kalau kelewat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apa, ni Nabi ni tak siap lagi, kita sudah siap dah, macam mana? Lepas tu dah tahu, dah takut begitu, apa tak tunggu kita kata? Apa tak tunggu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tunggu tu boleh jadi ini mengikut pendapat ulama lah, mereka tidak pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke situ, tak pasti. Kalau nak tunggu boleh jadi lewat kau. Ini juga menjadi dalil bagi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sembahyang itu yang afdalnya di awal waktu. Kalau lewat afdal lagi pada tunggu sehingga sampai kepada waktu isfar misalnya, tapi tak tunggu bersembahyang. Tunggu bersembahyang menunjukkan ada kelebihan sembahyang di awal waktu. Walaupun orang yang tak setuju dengan pendapat itu, dia adalah jawapan dia sendiri, itu masalah lain lah. Jadi tasbih ni, bila ada ulama yang mengatakan tasbih ni selepas sembahyang, bila beri salam Nabi SAW bangun, hak mana sudah sembahyang tu, subhanallah, kata lagu tu. Maknanya adakah kita disalah, adakah kita ni tak kena, sebelum Nabi SAW siap sembahyang lagi, geger, subhanallah. Ada yang mengatakan di sini fa'aktsarut tasbih ni, bila Nabi SAW tu masuk, pergi dekat tu, sebelum dia masuk persembahyang, dia tasbih dah sahabat-sahabat ni, supaya Abdul Rahman bin Auf tu bagi ruang kepada Nabi SAW untuk naik. Itu tujuan tasbih.
Tetapi pendapat ini tidak kuat sebenarnya.